Okey, saya rasa semua orang dah tahu sekarang Zoo Johor dia dah buka waktu malam. Start dari pukul 8 malam sampai 11 malam. Jumaat, Sabtu, Ahad. Macam ni suasana dia, ada lampu, memang jelas lah kalau kita nak tengok binatang-binatang yang ada kat sini. Okey, jom saya bawa. Hari ini saya pergi bersama isteri saya dan adik-beradik beliau. Yang kat depan tu adik-adik ipar saya yang perempuan dan yang ni lelaki. Hello. Assalamualaikum. Selamat malam. Okey. Macam mana? Okey. Okey, alhamdulillah. Alright. Okey, jom. Saya bawa. Saya bawa. Jom. Okey. Comel dia sepupu-sepupu ni bergambar. Jadi memang sesuai kalau kita nak bawa anak-anak kita pergi ke Zoo Johor. Memang menyeronokkan. Nampak tu pantang apa terus berlari. Sebenarnya ramai lagi adik-beradik isteri saya yang tak dapat join. Ini cuma sebahagian je. Yang lain tu mungkin ada urusan-urusan yang tak dapat nak dielakkan. Okey, tanpa membuang masa, jom kita tengok binatang apakah ini. Okey, kalau nak tahu, ini nama dia rakun. Comel kan? Dia sangat memberi respon kepada manusia ya. Okey, kalau kita tengok keadaan sekeliling di suasana malam ni memang terang. Semua binatang kita boleh lihat apa aktiviti mereka di malam hari. Diulangi, nama binatang ini rakun, bukan jakun. Banyak-banyak binatang yang menarik perhatian saya sudah semestinya Pak Belang, harimau selatan. Jom kita cari di manakah beliau berada. Dalam saya mencari di mana lokasi Pak Belang, saya terjumpa dengan makhluk ini. Sekelompok rusa sedang berhimpun. Siapa pernah makan daging rusa? Cuba komen kat bawah. Sekali pandang, nampak macam kuda. Tapi bukan. Inilah nama dia keldai. Jadi, jangan keliru antara kuda dan keldai. Sepanjang saya bersiar-siar waktu malam di Zoo Johor ni, keadaan dia cukup selesa, tenang dan amat sesuai kalau kita nak bawa family datang ke sini. Ini pula nama dia tapir. Kita tengok apa dia tengah buat tu. Akhirnya saya jumpa di mana beliau berada. Tapi itulah, dia tengah tidur pula. Mungkin kekenyangan. Dari apa yang mata saya lihat ni, dengan keadaan tubuh dan warna dia, kebajikan beliau terjaga di Zoo Johor ni. Ini pun mantap juga ni. Nampak tu badan dia. Gebu-gebas. Betina, singa betina ni. Sehat. Oh, mantap badan dia. Dari bahagian paling atas di Zoo Johor ni, kita akan nampak pemandangan Masjid Sultan Abu Bakar. Cukup indah dan begitu menenangkan jiwa. Yang ni pula kawasan penempatan gajah. Sekarang ni saya dah berada di bawah. Nampak tak tu gajah? Saya zoom sikit. Nampak tak? Kejap. Lupa saya nak bagi tahu. Untuk pengetahuan anda, setiap penempatan binatang dekat sini ada ditulis sama ada binatang tersebut aktif waktu malam ataupun siang. Pemandangan tasik. Memang cantik, sedap mata memandang. Ada lampu-lampu. Jadi memang sesuai kalau kita nak bawa family jalan-jalan kat sini. Kepada ibu bapa, sila ingat ya, berhati-hati dan sila awasi pergerakan anak-anak anda. Kerana tempat ni memang menyeronokkan. Budak-budak pun suka. Maklumlah waktu malam kan, mana kena panas matahari. Sejuk, nyaman. Budak-budak pun suka. Jadi pada sesiapa yang tak suka kena panas, datang waktu malam adalah pilihan yang terbaik. Musang genet, African genet cat. Tu nampak? Okey, zoom sikit. Okey, dia tengah tidur tu. Tu nampak? Dia tengah tidur. Untuk pengetahuan anda, kalau kita nak melihat beliau, ada dua cara. Kita boleh lihat dari bawah, dari tembok ni, atau dari atas. Okey, sekian saja penceritaan saya untuk kali ini di Zoo Johor. Kepada semua pemilik hotel, pemilik pusat peranginan, pemilik homestay, kalau nak saya ceritakan tempat anda, boleh hubungi saya secara personal.
Okey? Semoga kita berjumpa lagi di lain episod, di lain waktu, di lain tempat. Jangan lupa tekan follow, like, komen ataupun repost.